Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita cuba tengok market update Kita pergi pada first teknik BBMA Okey, kalau kita tengok Petronas Chemical ni, dia ada M15 ada momentum up, jadi dia confirmkan trend di H4 lah. Dia ada momentum up dan di H1 ada, sepatutnya ada MHV lah. Okey, dia uptrend. M15 dah confirmkan dia punya trend tu, dia dah confirmkan. Cuba tengok daily kejap. Daily pun agak bullish PCM ni kita boleh tengok lah, ada kemungkinan dia akan naik lagi ni, Petronas Chemical ni. Okey, kita tengok MBMR pula. MBMR Hang Yuan Hang Yuan ni dah lama. Hang Yuan kalau tengok 4 hour dia ada re-entry uptrend. Kalau kita tengok daily pun uptrend. Kalau kita nak tengok duration, kita naikkan time frame. Kalau kita nak tengok confirmation, kita downkan time frame je. Yang ni 4 hour, nampak H1 pun ada MHV dekat area sini. M15 pun dah ada confirmation. Ni confirmation yang dia akan naik. Ni confirmation dia akan naik. Hang Yuan ni pun kita boleh perhatikan. Sekarang ni harga terkini ialah RM1.69. Petronas Chemical pun RM3.87. Kita perhatikan Petronas Chemical dan Hang Yuan ni. MBR pula, MBR ni masih tak ada lagi yang ni. Bagi saya dia belum ada signal lagi lah. Okay, Hibiscus pastikan. Hibiscus ni nampak 4 hour dia dah ada moment re-entry kat situ. Dan dia ada MHB dekat sini lah. Ni ada MHB. Ada confirmation tak? Kalau kita nak confirmation, kita tengok pada time frame kecil. Hibiscus ni ada confirmation. Hibiscus ni kita boleh perhatikan juga. Hibiscus, Petronas Chemical dan Hang Yuan pada Hibiscus ni pada harga 2.04 lah. Ok, cuba kita tengok Hang Yuan kat sini dah ada. Hang Yuan punya, kita ada shortlistkan dah. Shortlistkan Gretek. Cuba kita tengok time frame H4. Nampak macam ada re-entry Okay, nampak macam ada re-entry. Cuma di H1, cuma dia M15 belum ada confirmation lah. Dia ada momentum kat sini. Cuma M15 kita tengok M5 dia ada tak buat confirmation. M5 dia tak ada. Kat sini ada. Kat sini ada naik. Dia naik tapi lepas tu dia turun. Lepas tu dia tak buat lagi apa-apa confirmation lah. Ok, cuba tengok BS Tech 4 hour. Nampak memang dia uptrend lah ni bias uptrend. Pun ada MHV juga dekat area sini. MHV dengan M15 ada confirmation dekat sini. Dia confirm, lepas tu dia naik lah. Cuma sekarang ni dia pergerakan dia agak slow lah. Ok, M15 ni nampak tak berapa kuat ni. Nampak direction dia trend. Cuma H1 ni nampak macam ada buat MHV Suncon ni MHV. Cuma M15 ni dia belum lagi betul-betul dia nak confirmkan dia akan naik.
Itu sajalah untuk teknik BBND. Terima kasih.